Halo guys, hari ni aku mancing lagi guys. Hari ni aku mancing udang di Mawai guys. Aku hari ni bersama dengan Amir. Tu Amir. Sekarang ni aku dah sampai JT dah. Air pun alhamdulillah hari ni agak cantik. Boleh lah, nanti kita cuba sajalah. Tengok macam mana. Okay guys, kat sini aku mancing udang. Aku pakai setup joran. Joran aku, joran ni aku pakai Ultra Medium Light. Ultra Medium Light dengan reel saiz 3000. Tali aku pakai tali saiz ingat 25 pound lah ni, 25 pound dengan batu saiz 6. Perambut aku belum siap pasang lah. Untuk bot dekat sini aku sewa saja. Aku pakai enjin 98. Macam biasa guys, kalau tuan nak mancing udang, sawu kena ada. Sawu macam ni. Sawu macam ni. Sawu ni aku beli dekat Shopee je. Kalau kau peminat nanti boleh cari kat Shopee. Sawu ni berat dia 5 kilo guys. Lagi ranjut udang pun kau kena ada. Ranjut macam ni, untuk isi udang lah. Udang kau kalau isi dah ranjut nanti cepat hidup. Bukan cepat hidup lah, udang kau hidup. Untuk udang aku mancing udang pakai umpan udang anak udang lah. Ni umpan aku. Umpan macam ni. Aku memang biasa pakai umpan anak udang. Ni dia orang panggil anak udang brass. Payung kau jangan lupa. Payung kena standby guys kalau nak mancing udang ni. Barang wajib ni, kalau tidak gantung orang kau. Matakal biasa aku pakai matakal jenis ni lah, 4208 brand Angler. Aku beli murah-murah je guys. Matakal murah-murah ni pun dah cukup lah. Okay guys, sebelum mancing kita check dulu lah barang apa-apa yang takut terlupa lah nak bawa. Biasanya sawu lah yang kita check dulu. Sawu ada dua, ni satu lagi kat belakang. Okey, ngam. Joran kena ada guys nak mancing ni. Okey, joran jangan lupa. Joran ada. Matakal ada. Okey, dah complete untuk mancing. Lagi untuk simpan udang, ranjut dah ada. Okey, ngam. Enjin pun dah pasang. Okey. Okay guys, rasanya kita dah boleh gerak lah ni. Okay, kita jumpa dekat spot saja guys. Let's go fishing. Okay, untuk mulaan kita cuba dulu dekat sini. Tengok macam mana. Okey, kita cuba lemparan pertama. Bismillah, mudah-mudahan ada rezeki. Sejak angler. Ya. Okey. Yang ni kasar spek biru. Kasar. Kasar Satu. Tekan sudah. Tidak tekan ni. Oh, tekan.
Jap. Sikit lagi. Kan. Patu pun tarik. Sekarang ni. Ikan duri kuning. Tagok. Kuning lah. Sedap ni. Udang. Dia tekat macam itu. Kasar kan. Sedap ni asam pedas. Ada tu. Alhamdulillah udang telur lah. Udang telur. Mantap. Tu, alhamdulillah. Boleh lah. Tak kasar mana pun. Besok payung aku. Tu aku boleh kena payung kau kan? Boleh. Lepas tu dia punya tempias dia masuk dalam dekat bot aku kan. Apa dah air panas ni. Dia punya ni air. Dia nak masukkan bot dalam bot. Payung sakit. Lalu bawa payung. Oh, dia jatuh. Hujan dia tahu. Hujan tahu. Kena hujan. Sekejap. Kejap ni hujan ni. Haa. Tadi dia. Ni juran tengah. Macam bibit nak bau. Nak bau ke? Boleh lah. Cuci dulu. Masak semua terus lah. 4 terus lah. Tu. Boleh tak 4 ke 5. Senang sekali masak. Tak payah kuah. Goreng. Dah. Air dah tuang ni. Air dah buat stand. Dapat stand. Nantilah. Dah patahkan ni ke? Dah potong lah? Kerai. Patahkan ni. Op. Aduh. Kacang. Besar ke? Tengok action dulu. Comel. Dah habis dah? Tu je? Dah boleh ikut payung lah. Dah tak hujan. Ya. Habis? Jam tu. Tu ni chef masak lambat lah. Oh, bagus aku punya awak-awak. Pasal nak popon juga tu. Nak buat juga. Ayolah. Kuning. Tunjuklah tak. Ini tak susu ni. Okey lah pul. Air dia dah cukup manis. Kena je. Advance.
manis tu. Tak. Kalau tak ada tak gula. Boleh lah. Dah, tak payung. Ambil air. Kejap. Letak sini lah. Letak air. Semalam air dah macam ni ke? Boleh. Malam. Baju. Apa ni lagi ulu gila. Dah jadi pasal malam lah sini eh. Tak mangkuk bawa lah. Ha? Mangkuk. Pinggan. Buat kering lah. Ha, buat kering. Nak kuah pakai Westin. Udang ya. Pilih ni udang. Ambil lah. Pilih ya. Kalau aku pilih, korang saja. Ambil udang Maggi. Ambil tu. Ini ada sikit biru. Mana lagi telur? Nah, Besar ni dapat jauh balik. cukup. Cukup. Depan ni, aku nanti je. Cukup lah. Nampak. Pun nampak dulu. Kau dari tadi Ni bestnya. udang rabut dia kata gasak. Rabut je gasak. Nampak tadi pun kan? Naik lah gasaknya, rabut gasak. Apa lah. Ada. Aku tarik tali je. Tarik tali. Bau balik tu. Lepas. Ha, tu bawa masak lah. Taklah Maggi tu. Ha. Tak ada Maggi tu. Menteng kat aku nanti gila. Macam mana nak matikan Siapa punya? Kaduk punya eh? Tak matikan melenting lagi. Ada. Ui, nak datang lagi lah hujannya. Tak payah siang je dok. Cuci je. Aku matikan ni. Melenting kat dalam kuali. Untuk tak bawa. Terus masuk ni. Udangnya nanti lambat masak. $12 liter. Hulu ke hilir tak tahu ke mana dia nak mancing. Boleh. Silat ni. Tu ada bunyi bot. Ni apa? Ruat lawan cacing. Ruat lawan cacing. Ni cacing ni. Ha. Udang makan. Oh, tu. Udang ni. Gasak dia hari ni. Kan? Ikan kan? Muat ke 4? 3. Bau dah dah. Udang sikit dah. Piuk kecil. Kau bawa piuk besar tu habis tu tong udang tu kan. Ketuk-ketuk eh. Oh. Ikan. Ikan tu. Ikan ni. Nak lupa. Udang. Ha, terus masak.
Cepat tu. Cepat tu. Bodoh. Dengan cacing-cacing dia sekali letak dalam tu. Seruat lah. Ada ruat di mulut. Protein. Ruat Okey. Buat tak makan. Seruat dia adik. Satu sungai bawah Maggi Oh. Mati ninja makan ruat bagus lah. Oh, sakit lah. Dekat. Sakit. Anjing. Dia belum tak ada sampah lagi tu. Belum lagi Long. Oh, sangkut. Apalah terberak ni. Pelik orang satu sungai kat sungai bawah Maggi. Bukan hari Aku takut datang ni kat ni. Hujan tak? Tak hujan lah. Dia pecah awannya. Dah boleh masuk lagi. Boleh lah, dah mendidih. Bilang tadi tak masak. Masak. Udah tu. Tengok deh. Macam Pucuk ke kau ni? Dari tepi dulu ke? entah. Main aku pergi. Kenapa? Mancing sekali lah. Pergi menyambung Ah. pantai je. Jauh-jauh pergi. Buka. Mana duk airnya? Pegang sekejap. Kejap je. Yalah. Dia nak nyembat tu. Ya. Ni apa dah? Kepik lah kaki. Pasir apa? Pasir berdengung. Itu camping tu. Oh, tu aku tak nampak je. Rumah ke? Tanya soalan yang aku tak boleh jawab kan. Maggi sip aku yang masak ni. Sini lah. Tanya asal orang macam udang jauh-jauh. Aku bawa bot, nanti aku berhenti kat tepi orang tu, kau tanya. Dah. Tu pinggan nak kena ni, bilas sikit. Dan basah. Sini pun, payung. Tangan guna tak mata? Kau tangan kotor. Orang kotor tak ni. Aku? Ha? Kenapa nak ada mata Okey. yang warna merah warna biru? Tak ni angkat dulu. Ni angkat dulu. Angkat Kenapa? Macam mana nak angkat? Uish. Letak sini ya, cantik. Kayu. Kayu. Ni aku. Ni masak lah. Ni kan. Sini. Okey. Aku masak. Ni lah. Turun sikit. Bila bilas. Letak mana? Oh. Sini lah. Letak je. Tak kena hujan tak? Kena? Ini. Panggil. Panggil nak lagi. Dah macam dengar apa? Apa dia? Nantilah. Kita sabduk dulu. Sabduk. Rehat kan? Mantap lah. Kau letaklah tu punya ni. Baru ni. Nak aku ni payung. Dua-dua je. 4. Tu lagi 2 sana. Tak air. Hujan. Dah. Nyam. Okey lah, cantik lah ni.
ada benda kat sana tak? Itu kering Itu kering. Boleh dah. Dah tak ada mangkuk. Salah ada. Boleh tak pun? Doublekan lah. Sudu dia doublekan. Keluar lagi. Ya. Ini tu boleh pakai ni. Auto tak gumpau punya lah kalau pakai. Dah tangan pegang buat. Terus sama belum? Tengok dia tentu-tentu kan. Ada kat musik ni mbak. Ya. Mana tangan musik ni kat musik. Dah satu je cukup. Tumpah lagi air. Top up. Biar dia dulu. Boleh tak Bul? Tak tahu tu. Malam kita barbecue ayam. Dah. Ada makan dah bang. Sudu lagi. Boleh cuci. Dia dah. Tak payah. Dah, cukup dah hari. Baru dapat tadi Ni kenapa? Cik, dia datang. Dia datang. Itu Dia datang. lah. Agak makan memang biuk ni. Dia tak ada biuk ni. Kita makan. Bismillah. Balik rumah. Kenapa bawa Maggi ni? Biasa makan ni. Pandai juga chef ni masak. Sedap. Kalau buat sendiri tak dapat ni. Dayung. Sanggup dalam dayung ke? Sanggup dayung ke? Tak nak bagi bunyi. Ni habis ke? Tahu. Ikan. Oh, sebelah tu goyang dia. Cuba. Sangkut. Oh, air kuning. Sudu ada kat sana, belakang ni. Nasi dia. Ni ya, sanggup dayung ni. Dia kata dua. Lagi kan biuk tu. Udang sikit sangat. Komplain. Lagi biuk. Lagi dia biuk. Tu ah, periuk sini. Sudu tak ada. Panas juga. Masuk terus. Pandai. Siut ni kau ni. Kau letak sini ada tak je? Labu. Dia ingat suka-suka sama. Mana sudu dia? Tak ada sudu. Sudu? Tak ada lagi. Tak ada. Habis eh? Dah aku dah. Ada. Banyak ah. Garpu pun ada pun. Garpu pun ada. Ni yang power ni. Ha? Ni yang power. Yang aku dapat dari power. Ya, otak-otak dia ni. Oh. Ada yang telur ni. Semua telur aku ambil. Kan? Semua aku ambil ada telur. Masak yang telur. Cacing laju lah. Ada bawa. Ada bawa cacing. Hmm. Luat. Buat.
Kau jangan buat kerja. Sudu. Garpu sudu. Hujan lagi lah. Telur dia Kau buang telur dia. Makan. Lapar lagi tak? Ha? Lapar lagi tak? Ha, kek tak ada payung ke? Baju hujan ada nak? Sangat lemah. Telur ke? Kek minggu ni Telur. nyambung kek. Telur Minggu ni. Clear lagi tak? 4 ekor. Lagi kat situ yang ni betul-betul. Tegak mata. Tengok ke? Ada. Teguk. Dia tak nak pakai ni? Tak nak? Buang Mana? sudu jangan buang. Tengok dapat je udang. Aku dapat Ada. ada besar lagi. Last kopi tak? Kat sini juga yang ada makan ni. Dah habis dah. Habis. Dah. Awas sikit tak ada, atas sikit tak ada, sini je. Kamu sayang tak ada. Ha? Kamu sayang tak ada. Sini je. Dekat ni kapal telur ada. Saya cakap Jauh. awal-awal. Hmm? Kau lari sini awal-awal. Tadi ke bawah kau terus ke bawah tadi. Tu sini tak ada orang. Yang ada tempat burung tu, kampung apa tu? Sarang burung. Ikan burung. Pas. Bila tak jumpa. Oh, tunjuk. Tunjuk. Ada sini sangat. Main atas pun dapat kan? Atas ada. Banyak lagi. Cacing ada, kek. Cacing ada. 3 pagi kali semalam. Balas air dia bang. Sampah nak di sini. Balas ni. Ni. Tumpah nanti. Ha? Ni. Settlekan lah. Nanti tumpah lagi. Tepi lah orang makan. Semua makan. Tengah makan. Ikan kasar. Ni Amir kata tengah kasar. Tapi macam gini kan main ngam-ngam sini kan. Aduh, sangkut dah. Tahu. Saur ni. Tu orang tengok robot tu. Ya, saur kau sangkut. Sangkut saur kau. Lah, tak nak kawan lah. Nak kuih? Kuih dia ni. Nak. Kenyang. Mana? Mula kenyang. Kena Maggi. Dia kena air ni Ini rendam-rendam kalau- air sejuk pun. Macam tak lalu je makan ni. Dia yang berkenyang. Kenyang. Oh, malas juga nak mancing. Tak ada. Lantai. Dah lantai. Gaji ke tengok. Gaji. Hujan lagi. Dah lepas makan. Hujan turun. Memang ngam. Sejuk je.
Lepas tu. Apa? Lepas. Ada makan lah. Bawah pokok tu lah. Banyak punya udang kat situ. Bawah pokok. Tak sampai baling. Bawah pokok lah ni. Oh, kasar. Kasar. Asal tu. Alhamdulillah dapat juga seko sikit biru. Jauh-jauh antara mana kau tak dapat, tak apa. Asalkan aku dah dapat sikit biru. Alhamdulillah. Oh, lagi seko sepit biru. Udang ke tu? Udang. Udang. Oh, sangkutlah. Alhamdulillah, sepit kuning pula. Alhamdulillah. Oh, sepit kuning. Kepala pening. Oh. Sepit kuning. Udang lah ada. Alhamdulillah. Hujan je makan. Ada lagi? Tak ada. Umpan. Baru kasar udang kat sini. Ada lagi. Ada lepas kan. Mancing dalam hujan. Gasak. Ada tu? Tak ada. Ha? Tak ada. Sangkut. Sangkut rubber lah. Oh, dia lepas. Tuk. Angkat dia lepas. Dah kecil je. Lepas.
Mancing. Aduh. Ada. Alhamdulillah. Masak ada makan. Baling arah ke pokok tu. Saya tak baling arah ke pokok. Pokok mana tu? Tu. Baling arah situ. Ha, situ okey tu. Alhamdulillah. Ada lagi. Ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini seekor lagi. Cakkan ni. Ada meh. Bawah pokok tu ada punya. Rancak makan. Alhamdulillah. Rancak berapa kali dah baling bawah pokok sana. Banyak udangnya. Udang ni tengah meriah. Tengah banyak udangnya. Campak makan. Puas hati.
Ada? Ha? Tak ada? Seekor pun tak dapat? Aduh, lepas. Lepas eh. Lepas. Banyak udang. Tak dapat lagi? Kenapa kau mancing? Bukit tak ada. Ha? Bukit tak ada, umpan tak gerak. Ada, kau baling bawah ni pokok kat pokok. Banyak udang. Alhamdulillah. Ada. Pakai hati tak nak lagi. Ada. Kau tak check dia makan tu. Tak ada. Ada. Kau umpan lagi. Tus. Ha? Ha? Mata. Tus. Tak ada lagi. Apa kau mancing? Oh, air dah selum meleleh dah.
Kot 10 ekor aku bedal kat sini. Nak dekat 10 ekor ni cacing kau mati macam ni. Tak banyak. Oh, betul tak? Tak ada. Alhamdulillah. Alright. Telur. Tak laut udang ni. Kakornya. Tak tahu udang tu. Udang. Ah tu dia. Ha. Nak pula nak makan hujan. Air pasang lah ni. Nampak dah tak bergerak dah. Ada tu. Umpan habis. Cuma belah kanan ke tak nak ke? Tak isi langsung. Tahu lah. Oh, cacing tak betul. Udang tak tahu. Tak baling. Ni ada buat lalu hilang utang. Mana dah hujan-hujan. Mana? Tu hujan-hujan di mana dah. Hari ni udang kan? Dah hujan ni. Hujan dia jalan. Hujan pun jalan-jalan. Apa dah. Hujan ni. Ni lagi seorang eh. Hujan-hujan pun jalan. Ni mana tahu hujan-hujan. Hujan pun jalan. Tu, telefon kau. Macam apa kau? Ha. Ha? Ha. Ha? Ha. Ha.
Banyak lepas. Tenang sikit hujan kan tak ada lalu sangat kan. Tu tak ada lalu apa tu nampak tu. Hujan juga. Mana dah. Betul. Ada? Seekor pun tak dapat? Tengok kan. Ada usik. Ada. Banyaklah udang. Boleh tahan. Mana tu? Mana? Ni satu baling sini. Belakang. Ada tu kat daun tu tak baling. Baling kat daun tu. Pokok. Cacing. Dia makan. Beku terus. Asal ni? Ada? Tak ada. Nanti kena buang air tau, cedok air. Air banyak. Anda. Aduh, tu masuk. Oh, betul. Kejut. Ni apa hal dia parking depan kita pula? Dah tak ada makan dah. Senyap dah lepas tu tak? Ha? Senyap dah. Ha, senyap. Hujan lebat sangat. Banyak dapat. Ni dekat sini lah tadi. Gasak. Dua ekor besar tu. Dia orang pun dah pusing bot. Air dah pasang. Air mula-mula pasang tu gasaknya kan? Ha. Gulung. Pusing, kita pusing bot. Tak gerak air? Pusing bot. Poncol ni. Sejuk. Buat kemah kat situ. Ada. Situ bawah pokok bagus. Bawah pokok power. Tak ada tu. Basah aku.
Dah kencing. Kencing dah. Dia tak pusing mandi kau. Mandi. Tak apa, jangan kepala basah. Macam kaki kepala basah beku. Mandi geng. Mandi. Lebat, kau punya lebat. Hilang tebing. Oh, air dah tak pasal ni tu. Apa lagi ambil udang. Aku pula joki. Joki tak boleh pakai. Aku tegangkan tali ya. Tegangkan tali tak ya? Dah tegang tu. Beku lah. Dia boleh tahan tak payah pakai payung lah. Ambil kau. Lagi tak ni tak nak. Tak nak. Tak nak kau angin tiup lah. Dia rasa. Dia orang sedap lah payung besar. Apa yang besar tu? Takkan tak nak bawa. Tak tahu kau hujan ni. Sebab bila banyak angin hujan kan. Okey. Hujan pun dah berhenti. Alhamdulillah tenang kita sekarang. Okay guys, hari ni kita bersama Amir. Ni Amir belakang ni tengah cedok air. Aduh kan, hujan kan. Hujan lebat tadi. Jadi hasil hari ni alhamdulillah ada juga ni. Alhamdulillah. Jadilah guys. Buat makan-makan. Berlauk lah kita hari ni. Okay guys. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.